Kerana apa? Kerana Nabi itu menjelang umur 63 tahun itu, Nabi itu menjadi panglima perang. Kita tengok Sayyidatina Khadijah itu, ya, sampai ke hujung usianya itu berkorban untuk dakwah mengajak manusia ke arah kebaikan. Kita tengok kepada sahabiah, ya, sahabat-sahabat wanita mereka itu, Sumayyah, ya, sampai syahid. Pasal apa? Pasal mereka tahu wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu buat, kamu dapat balasan. Lagi kamu buat, dan kita tahu bila ta'malun ini tuan-tuan, adik-adik yang ada, ya, bila kita beramal, bekerja ni biasalah penat. Biasalah kita kena guna dana, kita kena guna masa. Kadang-kadang ada kecewa, itu biasa. Orang bekerja, mana ada tak penat? Ada tuan-tuan yang kerja yang tak penat. Makan banyak pun penat. Kan? Ya. Apatah lagi kalau kita membuat kerja-kerja kita. Jadi bila kita baca ayat 54 ini, kita pun rasa, oh ya Allah, betul lah. Okay, saya akan terus ya Allah. Kerana saya nak balasan daripada siapa? Daripada Allah. Baik. Kita teruskan lagi pada ayat yang ke-55. Tuannya, ini kita dah masuk syurga dah ni. Ayat 55, tadi dah masuk hari kiamat. Kemudian ada orang masuk syurga, ada masuk neraka. Allah mulakan dulu dengan ahli syurga pada muka surat 244. Moga-moga kita jadi ahli syurga ini ya Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakih.